أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد. Allah SWT sekalian, pihak majlis melalukan dan mengumumkan ketibaan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus, penceramah jemputan kita pada petang ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan bersilakan. Takbir! Takbir! Muhammad, yang Ketua Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam, yang berusaha pimpinan-pimpinan Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam, yang berusaha ahli-ahli majlis, para pegawai MPKBRI, yang dihormati lagi dialu-alukan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus, penceramah jemputan kita pada hari ini, serta muslimi muslimah yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang mulia ini kita semua diberi kesempatan untuk sama-sama kita berada di dalam program Sepetang Anak Muda bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus bagi program Madinah Ramadan 1446 Hijrah bersama dengan 2025 masih pada tahun ini. Muslimin muslimat yang dimati Allah SWT sekalian, tanpa melengahkan masa, saya akan menyerahkan majlis kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus untuk menyampaikan ceramah beliau dan seterusnya kepada sesi soal jawab pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada petang ini, berarti yang berhormat Tuan Haji Rahmi bin Muhammad, Ketua Majlis Bandara baru, iaitu Bandar Raya Islam Kelantan. Berhormat ahli majlis BKB, BRI, berhormat Encik Mahzal, Encik Muhammad Tiusa BKB, yang berhormat penaja program Madinah Ramadan yang kita berada sekarang, muslimin muslimat, adik kakak tetamu Allah semua, kita bersyukur kepada Allah masih hidup pada petang ini. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita untuk berpuluh-puluh kali Ramadan agar kita terus dapat menjadi tetamu Allah, mengejar apa yang dijanjikan oleh Allah yang ada di sini, terutama syurga Allah di akhirat. Sebagaimana diwajibkan juga puasa Ramadan kata umat sebelum kita. Siapa? Iaitu umat Nabi Isa alaihi salam. Telah diwajibkan juga Ramadan. Ini menurut sebagian ulama tafsir. Sekalipun dia tak bangun malam, dia solat Isya, dia solat tarawih, dia solat witir, waktu dia tidur, bangun makan sahur 5:30. Kata Dr. Ahmad Syarbasi, seorang ulama Mesir, orang ni dapat juga Lailatul Qadar. Walaupun tak dapat pada ketika Lailatul Qadar turun malam tu pukul 3 pagi,
tapi dia menghidup juga kan malam itu. Kerana pukul 3 pagi berlaku Lailatul Qadar, pukul 9 setengah malam dia hidupkan dengan semayang tarawih. Maknanya siapa yang setiap malam semayang isya, semayang tarawih, semayang witir, kemudian dia tidur, dia tetap mendapat Lailatul Qadar. Walaupun tak dapat betul-betul tepat pukul 3 pagi atau pukul 2 pagi atau 1 pagi, dia dapat sipi-sipi saja. Dapat sipi-sipi sudah memadai. Kerana apa? Kerana lalu raja kita tak perlu duduk tapal dia raja. Kita duduk kat kaki dia pada dah. Nampak tak? Kalau dengan orang-orang tanpa menimbulkan fitnah, tidak boleh. Nampak? Yang boleh kerana hajat. Laki-laki dan perempuan boleh sebenarnya berkawan, tapi ada ketikanya. Bila dah boleh itu, ketika perempuan itu belum besar. Lebih kurang umur 6 tahun, 7 tahun boleh berkawan. Atau ke bawah. Waktu kita bermain dengan anak-anak jiran kita, anak dara jiran kita main belakang rumah, tak ada masalah. Anak dara jiran umur 6 tahun, kita umur 7 tahun. Main dia, main kahwin-kahwin. Ada tak gitu? Betul tak? Main kahwin-kahwin. Tiap ada menjuru nikah. Main pondok-pondok. Betul tak? Anak jiran, anak dara umur 5 tahun, kita umur 6 tahun setengah. Main nikah-nikah. Nampak nikah wak si mak, si dagang, si kelabu. 3 set ada nasi. Dalam pasir belaka. Solat witir 3 rakaat macam mana niat dia? Baik. Itu balok 2 bulan lepas. Niat solat witir. Ini sebenarnya. Ulama-ulama fiqh membicarakan pasal ini kerana apa? Kerana witir itu maknanya ganjil. Bila ganjil, kita janganlah niat genap. Sebab kalau kita niat sahaja aku solat witir 2 rakaat, jadi masalah situ, masalah bahasa tanah perlawanan. Kerana sahaja aku semayang witir, tiba-tiba 2 rakaat itu genap. Seolah-olah sahaja aku semayang ganjil, kemudian genap. Mana seru ni? Ganjil ke genap? Kalau witir, makna ganjil. Sebut 2 rakaat, makna genap. Jadi sebaiknya kita niat begini, aku semayang sunat witir, aku solat witir 3 rakaat macam mana niat dia? Baik. Itu balok 2 bulan lepas. Niat solat witir. Ini sebenarnya. Ulama-ulama fiqh membicarakan pasal ini kerana apa? Kerana witir itu maknanya ganjil. Bila ganjil, kita janganlah niat genap. Sebab kalau kita niat sahaja aku solat witir 2 rakaat, jadi masalah situ, masalah bahasa tanah perlawanan. Kerana sahaja aku semayang witir, tiba-tiba 2 rakaat itu genap. Seolah-olah sahaja aku semayang ganjil, kemudian genap. Mana seru ni? Ganjil ke genap? Kalau witir, makna ganjil. Sebut 2 rakaat, makna genap. Jadi sebaiknya kita niat begini, aku semayang sunat witir, aku solat witir 3 rakaat macam mana niat dia? Baik. Itu balok 2 bulan lepas. Niat solat witir. Ini sebenarnya. Ulama-ulama fiqh membicarakan pasal ini kerana apa? Kerana witir itu maknanya ganjil. Bila ganjil, kita janganlah niat genap. Sebab kalau kita niat sahaja aku solat witir 2 rakaat, jadi masalah situ, masalah bahasa tanah perlawanan. Kerana sahaja aku semayang witir, tiba-tiba 2 rakaat itu genap. Seolah-olah sahaja aku semayang ganjil, kemudian genap. Mana seru ni? Ganjil ke genap? Kalau witir, makna ganjil. Sebut 2 rakaat, makna genap. Jadi sebaiknya kita niat begini, aku semayang sunat witir, aku solat witir 3 rakaat macam mana niat dia? Baik. Itu balok 2 bulan lepas. Niat solat witir. Ini sebenarnya. Ulama-ulama fiqh membicarakan pasal ini kerana apa? Kerana witir itu maknanya ganjil.
bila ganjil kita janganlah niat genap. Sebab kalau kita niat sahaja aku solat witir 2 rakaat, jadi masalah situ, masalah bahasa tanaku perlawanan. Kerana sahaja aku semayang witir, tiba-tiba 2 rakaat itu genap. Seolah-olah sahaja aku semayang ganjil, kemudian genap. Mana semu ni? Ganjil ke genap? Kalau witir, makna ganjil. Sebut 2 rakaat, makna genap. Jadi sebaiknya kita niat begini, aku semayang sunat witir, aku solat witir 3 rakaat, macam mana niat dia? Baik. Itu balok 2 bulan lepas. Niat solat witir. Okey. Gini sebenarnya. Ulama-ulama fiqh membicarakan pasal ini kerana apa? Kerana witir itu maknanya ganjil. Okey. Bila ganjil kita janganlah niat genap. Sebab kalau kita niat sahaja aku solat witir 2 rakaat, jadi masalah situ, masalah bahasa tanaku perlawanan. Kerana sahaja aku semayang witir, tiba-tiba 2 rakaat itu genap. Seolah-olah sahaja aku semayang ganjil, kemudian genap. Mana semu ni? Ganjil ke genap? Kalau witir, makna ganjil. Sebut 2 rakaat, makna genap. Jadi sebaiknya kita niat begini, aku semayang sunat witir, aku saya pernah berbalak dengan kawan saya masalah ini. Tolong terang juga Ustaz. Betul tak hidung wajib setuh latar masa sujud? Dia sampai balak dengan kawan dia masa hidung. Nampak? Balak boleh tak? Boleh. Balak 3 cara tak apa. Jangan balak tangan kapok tak muka orang. Balak 3 cara tak apa. Nak suruh dapat mana betul tak? Dia ada masa kita baik, ada masa kita balak. Untuk dapatkan maslahat. Dia boleh kan? Berperang lagi pula disyariatkan oleh agama. Betul tak? Untuk menegakkan agama. Jadi kalau nak balah, biar balah yang munasabah. Balah kerana agama nak balah. Agama pun balah kan dia? Dia minum agak. Boleh balah. Bagaimana nak menghadapi ujian hidup dengan hati yang tenang? Yang pertama, tak ada dah obat dia, melainkan dengan ingat Allah. Orang yang tak ingat Allah, dia jadi gelisah. Dia meniaga, tak jadi macam kawan dia kabur. Kawan dia kabur lah, kalau meniaga gini, untung ke ni? Dia pun buat habis modal 30,000 dah untung. Ingat pada Allah. Nampak? Hidup kita orang beriman, anak kunci dia Masya Allah bukana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah nak, itu akan berlaku. Apa yang Allah tak nak, tidak akan berlaku. Untungnya orang beriman ini, bila berniaga dia laku, dia akan sebut Alhamdulillah. Kalau rugi, dia kata inna lillah. Dua-dua dapat syurga. Saya ada dengar orang kata kalau kita kaya tapi tak nikah berdosa. Dia kata kalau kita kaya, kita tak nikah berdosa. Salah. Kena faham. Hukum bernikah ada 5. Nombor 1, sunat. Nombor 2, harus. Nombor 3, makruh. Nombor 4, haram. Nombor 5, wajib. Saya beri contoh 5 ni. Bilakah sunat bernikah? Kita ada duit dan ada keinginan. Sunat bernikah. Bilakah harus bernikah? Kita tidak ada keinginan dan ada duit. Harus bernikah. Bilakah makruh bernikah? Tidak ada duit, tak ada rasa nak nikah, dinikah juga makruh. Bila haram nikah? Kalau kita menikah memang kita yakin kita akan wajib baca Fatihah. Jika imam sudah baca Fatihah dengan kuat, jawabnya betul. Yang betulnya wajib juga baca Fatihah. Tak baca Fatihah tidak sah sembahyang. Inilah pendapat yang paling kuat Syafi'i, Hanafi, Hanbali. Walaupun tu imam baca dah Fatihah, wajib baca juga. Dari Nabi kata
La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sembahyang orang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Nampak? Dan Nabi tak kata melainkan imam baca dah satu. Dan soalan seterusnya, niat puasa masa iqamah. Macam mana nak hilangkan waswas? Dia kata dia nak niat puasa masa iqamah. Boleh tak? Jawabnya iqamah mana? Ada iqamah yang boleh, ada iqamah yang tak boleh. Iqamah yang tak boleh, iqamah sembahyang zuhur. Iqamah sembahyang asar tak boleh. Lagi iqamah sembahyang subuh tak boleh. Kerana apa? Kerana syarat sah niat puasa mesti pada waktu malam. Apa makna malam? Kata dalam kitab Lisanul Arab, makna lail min ghurubi syamsi ila tulu'il fajr. Dari maghrib sampai subuh, malam. Macam mana nak hilangkan sifat waswas? Kena kenal dari mana datang. Waswas ni dari mana? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dialah yang tukang bawa datang waswas dalam hati manusia. Dia tu apa? Tak cerita. Natap setan. Faham lagi? Dia tu. Faham? Dia yang datangkan keraguan dalam hati manusia. Kita sembahyang Allahu Akbar. Kat mana nak kunci untuk? Yakin ni bukan baru ni. Zaman lagi. Dalam kitab-kitab hadis, nampak? Apabila melakukan azan oleh tukang azan, maka larilah syaitan. Kemudian datang balik. Bagaimana nak ganti puasa tinggal tahun-tahun lepas? Tak ada bagaimana. Puasa macam biasa. Pagi sampai ke hari. Mana? Niat qada. Esok nak qada ni. Aku berniat qada puasa Ramadan esok hari kerana Allah dalam hati. Esok puasa. Cuma kalau tinggal 10 tahun lepas, berapa hari tinggal? Contoh, tinggal apa ni? Contoh. 5 hari. 10 tahun lepas kita tinggal 5 hari. Hari ni kita sudah insaf. Okey? Maka wajib kita qada 5 hari dulu. Tidak jadi wajib. Tinggal 50 tahun lepas 5 hari. Hari ni wajib qada 5 hari sahaja. Tidak bertambah. Yang bertambah ialah bayaran fidyah. Kalau kamu tidak ada uzur melambat-lambatkan qada sampai 1 tahun langkah, maka 1 solat sunat witir 3 rakaat masa tahiyat yang 2 rakaat itu baca tahiyat awal ke tahiyat akhir. Terima kasih. Dia sembahyang witir 3 rakaat, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Dia kata masa buat yang 2 rakaat tu tahiyat awal ke tahiyat akhir? Tahiyat akhir lah saya. Satu salam saja. Yang ada tahiyat awal tahiyat akhir ni kalau ada 2 tahiyat. Barulah tahiyat awal, baru tahiyat akhir. Kalau buat 2 dahulu solat witir, terus tahiyat akhir. Buat lagi 1 solat, lagi tahiyat akhir. Cuma ulama kalau dia ada 1 saja tahiyat dalam solat, dia tak panggil tahiyat awal tahiyat akhir. Semua tahiyat akhir kata. Okey, yang ada tahiyat awal tahiyat akhir ni ialah kalau ada 2 kali tahiyat dalam 1 solat. Okey, soalan seterusnya,